Masak sup kaki ayam. Panaskan kuali, masukkan sedikit minyak. Masukkan bawang putih, merah, halia, dan serai yang telah dikisar. Tumis sehingga naik bau. Masukkan kaki ayam. Masukkan air secukupnya. Masukkan fishbowl. Masukkan sayur charton. Setelah air sup mendidih, masukkan garam, perencah secukup rasa, serbuk lada putih. Kemudian, masukkan sayur tomato. Masak sudah. Akhir sekali masukkan daun sup dan bawang goreng. Masak sudah, siap untuk dihidang. Selamat mencuba.